dah sampai Kenyang. Sekarang dah tengah angkat barang. Kita kembali ke Kenyang guys. Tapi kali ni kita try naik Yaya Houseboat. Ni, ada. Selamat datang. Wah. Sesama tu. Selamat datang. Selamat datang. Karaoke kita. Wow. Belakang sini. Aduh. Ada ayun. Aduh. Ada ayun. Mari. Saya tunjuk bilik anda. Mari. Jom tengok bilik. Sini ada bilik untuk bertiga. Ha. Ni bilik bertiga. Sini. Bilik berdua. Ada toilet ke? Situ. Semua ada. Toilet. Bilik dah ada orang. Okey. Sini bilik dah ada orang. Okey. Dia tu. Okey, saya nak yang punya bertiga. Dia nak bilik bertiga. Wah, habislah dia dekat dengan Mak. Habislah kita tak dapat nyanyi. Panas. Boleh teruskan memerut. Memerut ayah. Aduh. Selamat datang. Selamat datang. Ada pilih mana? Sini lah. Ha. Sini kita 10. Wow. Bapa. Ini ada lagi. Oh, ada lagi. Ini bilik maid. Ni boleh mate. Ni bilik untuk maid. Siapa yang masak tu kat sini? Dekat dengan dapur. Korang tengok view dia. Sekarang sesi taklimat. Untuk ni kita ada sebelah bilik. Lepas tu kita ada sediakan borgo biji pun tanggung biji kaya. Habis taklimat, houseboat gerak ke Taman Negara Kenyir. Sementara houseboat ni gerak, I tunjuk you bilik dia. Nampak tak? Ada view dekat sini sambil korang baring. Nampak macam hotel kan? Hotel bergerak you all. Korang tengok view dia cantik. Okey, I tunjuk tandas pula. Tandas lengkap weh. Sinki cermin, ada jamban nak memerut senang, ada shower. Kuat I shower dia tau. Puas mandi. Oh, lupa cakap. Houseboat ni ada sediakan Starlink internet tau. So, walaupun dekat tengah tasik, tetap ada internet. Best kan? Kita dah sampai guys. Kita park dekat Tanjung Bewah. Kalau korang tengok ni Tanjung Bewah, belah sana tu nampak tak? Gua Taat. Apa hal kita lunch dulu. Korang nak tahu aktiviti dekat sini tak apa yang kita orang buat? I share dekat part tu nak. Apa aktiviti yang kita boleh buat dekat Tasik Kenyir? Selain daripada mancing, banyak lagi aktiviti kita boleh buat sebenarnya. Contohnya macam ni kita pergi gua. Ni gua Taat. Dia dah kuat. Lama. Dia banyak kat orang jumpa rangka manusia. Dia datang ambil. Ada gua bewah juga dekat sini. Paling best view dekat sini, cantik sangat. Ada apa-apa nak cakap je? Tak tercakap tak terkata dia cantik. Ayam masak hitam. Aduh. Malam-malam kita buat bakar-bakar. Lepas tu membottom santai-santai sambil menyanyi. Dah macam Hindustan aku tengok. Lepas tu pindah ke Lasir main air terjun. Cantik kan? Lepas tu korang boleh main kayak. Sebenarnya ada banyak lagi aktiviti tau. Okey, jom I bawa korang pergi Taman Herba. Dr. Normala. Sekarang kita nak pergi Taman Herba. Cepat. Let's go dah, cayo. Alah, din. Tuh. Apa jamban dia tengok? Apa? Ada. Ada. Oh, itu dia. Cantik sangat view dekat sini. Dah dekat Taman Herba Tasik Kenyir. Jom. Ini dah penat. Jom. Sini pondok harmoni. Lain sekali. Ada dekat mana? Taman Herba. Boleh buat bilah baik. Oh, bila saya baik. Mak kau terdewa lah sekali, dia akan rasa okey sikit lah. Oh. Oh.
Nana tak boleh minum. Dia betul lah. Apa Nana tak minum benda baik ke? Macam tu. Oh. Tak lagi bising ke? Nombor satu je. Tapi akalnya panjang. Panjang lah. Mana tahu kadang-kadang kita nak makan bau. Nak juga. Oh, ni Tinggal. bye. Bye. Kita nak balik. Jom kita pergi houseboat. Okey, kita sambung dekat part 3. Jom tengok. Sini banyak ikan. Sebenarnya masa I beli, I dah cakap